Pernahkah anda mendengar bunyi pelik di bilik kosong atau terasa seperti diperhatikan walaupun tiada sesiapa di sekeliling? Sejak ribuan tahun, manusia menjelaskan fenomena ini dengan kehadiran sesuatu dari alam lain. Hari ini, kita akan menyelami dunia legenda purba untuk menyenaraikan 7 iblis paling berkuasa dalam sejarah manusia. Tetapi, kita bukan sekadar ingin menakutkan anda. Kita juga akan mencari tahu bagaimana nenek moyang kita cuba melindungi diri daripada entiti-entiti ini. Beberapa cara ini pasti akan sangat mengejutkan anda. Sebelum kita bermula, ada satu perkara penting yang perlu anda fahami. Perkataan iblis tidak selalu bermaksud kejahatan mutlak. Dan Yunani purba, daimon hanyalah roh, tidak baik maupun jahat. Tetapi seiring waktu imejnya berubah, iblis menjadi jelmaan ketakutan terbesar kita, kekacauan, godaan dan ketidakpastian. Jadi, mari kita lihat siapakah yang paling digeruni. Senarai top 7 kita ialah tetamu istimewa dari Mesopotamia yang panas membara, yang namanya bergema seperti jampi kuno. Mari kita kenali Pazuzu. Jika wajahnya yang menyeramkan itu kelihatan akrab bagi anda, ya, anda tidak salah. Patungnya inilah yang ditemui pada awal filem seram terkenal The Exorcist, dan itu bukanlah kebetulan semata-mata. Pazuzu ialah raja iblis angin dalam mitologi Assyria dan Babilonia. Bayangkan kekuatan angin barat daya yang membawa ribut pasir dan kemarau dari padang pasir. Itulah dia. Dia dipercayai bertanggungjawab atas kebuluran dan wabak penyakit. Penampilannya pula cukup menyeramkan. Tubuh manusia, kepala singa atau anjing dengan taring yang mengerikan, cakar helang pada kaki, sepasang sayap dan ekor kala jengking. Cakap, pemandangan ini memang bukan untuk mereka yang berhati lemah. Namun, di sinilah bermulanya fakta paling menarik mengenai cara pelindungan mudah daripada iblis Pazuzu. Walaupun reputasinya sangat menggerunkan, Pazuzu sebenarnya adalah pelindung. Ya, anda tidak salah dengar. Orang zaman dahulu kala percaya kepada prinsip membuang duri dengan duri. Mereka mencipta azimat dan patung kecil dengan imejnya untuk menghalau roh-roh jahat lain yang lebih ganas. Musuh utamanya ialah Iblis Lamashtu yang dipercayai menyerang wanita hamil dan menculik bayi yang baru lahir. Oleh itu, azimat bergambar Pazuzu digantung di atas katil bayi sebagai pelindung yang paling dipercayai. Jadi, raksasa paling menakutkan di kawasan itu bertukar menjadi pengawal peribadi anda. Sungguh satu paradoks dunia purba yang menarik. Mari kita beralih kepada figura yang hingga kini masih menjadi topik perdebatan hangat. Menurut legenda, dia adalah wanita pertama yang dicipta, jauh sebelum Hawa. Namanya ialah Lilith. Menurut teks apokrif dan mitologi Yahudi, Lilith diciptakan daripada tanah liat yang sama seperti Adam, dan dia menganggap dirinya setaraf sepenuhnya dengan Adam. Dia enggan tunduk dan setelah bertengkar dengan Adam, dia menyebut nama rahsia Tuhan lalu terbang meninggalkan Taman Eden. Selepas kejadian itu, imejnya mula disetankan. Dia digelar ibu kepada syaitan, pemburu malam yang menggoda lelaki tidur dan yang paling mengerikan, menyerang bayi yang baru lahir. Pada zaman dahulu, apabila ilmu perubatan masih terbatas, kematian mengejut bayi sering dikaitkan dengannya. Berikut adalah cara pelindungan mudah daripada Lilith. Ia sangat spesifik dan bersasar. Pada pintu bilik ibu bersalin atau terus pada buaian bayi, digantungkan azimat dengan nama 3 malaikat, Senoi, Sansenoi dan Samangelof. Legenda menceritakan bahawa malaikat-malaikat inilah yang mengejar Lilith dan memaksanya bersumpah tidak akan mencelakakan mana-mana bayi yang berada di bawah perlindungan nama mereka.
Sebagai makluman, benang merah di pergelangan tangan yang tidak asing lagi bagi ramai orang sebenarnya adalah warisan langsung daripada azimat purba tersebut yang bertujuan melindungi daripada kuasa jahat, termasuk Lilith. Daripada gurun-gurun Timur Tengah, mari kita beralih pula ke India yang penuh warna dan mistik. Di sini bersemayam makhluk-makhluk yang mampu mengubah rupa mereka semudah kita menukar pakaian. Mereka ini adalah Rakshasa, pakar penipuan yang tiada tandingannya. Dalam mitologi Hindu, Rakshasa adalah iblis perkasa yang sering menentang para dewa dan pahlawan seperti yang dikisahkan dalam epik terkenal Ramayana. Kekuatan mereka bukan hanya terletak pada kekerasan fizikal, tetapi juga pada kelicikan. Seorang Rakshasa boleh menjelma dalam bentuk gadis jelita untuk menggoda dan menyesatkan anda dari jalan kebenaran. Dan dalam sekelip mata, dia boleh berubah menjadi raksasa mengerikan dengan taring, mata menyala-nyala dan cakar tajam mendambakan daging manusia. Mereka juga gemar mengganggu upacara-upacara suci dan mencemarkan tempat-tempat keramat. Jadi, apakah cara mudah untuk melindungi diri daripada Rakshasa? Musuh utama iblis-iblis ini adalah api dan bunyi-bunyian suci. Dipercayai bahawa Rakshasa sebagai makhluk kegelapan dan huru-hara gentar akan segala yang murni dan ilahi. Oleh itu, api suci yang melambangkan kesucian dan cahaya merupakan senjata terbaik. Manakala pengulangan mantera-mantera suci secara lantang dan jelas mencipta getaran bunyi yang tidak mampu ditanggung oleh iblis-iblis itu. Seringkali abu daripada unggun halai api ritual digunakan sebagai azimat pelindung dengan menyapunya pada tubuh atau menaburkannya di sekeliling kediaman. Ilusi kebenaran dan kesucian adalah benteng pertahanan terbaik. Sekarang, mari kita berbicara tentang entiti yang melambangkan salah satu kejahatan paling menghancurkan dalam diri manusia. Namanya ialah Asmodeus, syaitan nafsu, kemarahan dan perjudian. Tokoh ini muncul dalam demonologi Yahudi dan Kristian. Lewat, namun kisahnya paling jelas digambarkan dalam kitab Tobit, Perjanjian Lama. Di situ, Asmodeus didorong oleh cemburu membunuh 7 orang suami sara yang cantik pada malam pertama perkahwinan mereka tanpa membenarkan mereka menyentuhnya walau sedikit pun. Dia adalah jelmaan nafsu posesif dan egois yang tidak membina, sebaliknya hanya menghancurkan. Dia sering digambarkan dengan rupa yang agak eksotik dengan 3 kepala, lembu jantan, manusia dan kambing jantan, menunggang naga dan memegang tombak di tangannya. Dia bukan sekadar menggoda manusia kepada dosa, tetapi dia menikmati kekacauan dan penderitaan yang dihasilkan oleh dosa itu. Namun, bagaimanakah seseorang dapat melindungi diri daripada syaitan yang begitu perkasa dan cemburu ini? Legenda memberikan resipi pengusiran syaitan yang agak luar biasa. Menurut kitab Tobit, Malaikat Agung Rafael mengajar wira utama cara untuk mengalahkan Asmodeus. Untuk tujuan ini, seseorang perlu membakar jantung dan hati ikan tertentu di dalam bilik. Asap yang menyesakkan dari bau-bauan itu menghalau syaitan itu melarikan diri. Selepas itu, Malaikat Agung mengejarnya dan mengikatnya di gurun Mesir. Harus diakui, ini adalah kaedah yang agak spesifik dan tidak menyenangkan. Namun, menurut teks, ia adalah cara pengusiran yang sangat berkesan. Tidak semua dalam senarai kami adalah iblis klasik yang mendambakan jiwa anda. Makhluk seterusnya dalam senarai kami ini datang dari tanah Ireland yang diselubungi kabus dan tangisannya bukan menandakan godaan, tetapi kesedihan yang tak dapat dielakkan. Inilah Banshee. Banshee ini bukanlah iblis dalam pengertian biasa, tetapi lebih kepada roh pembawa
berita dari cerita rakyat Celt, tangisan atau lolongannya yang mengerikan jika kedengaran berhampiran rumah hanya membawa satu makna. Salah seorang penghuni rumah itu akan meninggal dunia tidak lama lagi. Namun begitu, Banshee tidak dianggap jahat. Ia tidak membunuh, sebaliknya hanya meretapi kematian yang akan datang kerana ia adalah semangat pelindung bagi keturunan kuno tertentu. Penampilannya boleh berbeza-beza, daripada seorang wanita muda yang cantik berpakaian putih hinggalah seorang wanita tua yang menakutkan dengan rambut kelabu kusut masai dan mata merah, bengkak kerana tangisan. Dan inilah yang paling menarik mengenai perlindungan mudah daripada Banshee. Tiada sebarang perlindungan daripadanya. Ia tidak boleh dihalau dengan jampi, diperdaya dengan tipu muslihat atau diusir dengan tangkal. Banshee bukanlah sumpahan, sebaliknya utusan takdir, sebahagian daripada sejarah keluarga. Satu-satunya perkara yang tinggal bagi keluarga yang mendengar tangisannya ialah untuk berkumpul bersama, menunjukkan keberanian dan bersedia untuk menghadapi yang terburuk. Kadangkala, pengetahuan itu sendiri adalah yang paling menakutkan, sesuatu yang mustahil untuk dilindungi. Sekali lagi, kita kembali ke timur untuk bertemu dengan musuh utama Buddha sendiri. Namanya ialah Mara, dan dia adalah penguasa ilusi dan penguasa alam keinginan. Dalam mitologi Buddha, Mara bukanlah makhluk berdarah daging semata-mata. Ia adalah penjelmaan segala yang menghalang seseorang mencapai pencerahan. Ia adalah nafsu kita sendiri, keterikatan, ketakutan dan keraguan. Legenda, semasa Siddhartha Gautama duduk di bawah pokok Bodhi, pencerahan, Mara melakukan percubaan terakhir yang terdesak untuk menghentikannya. Dia menghantar gerombolan syaitan yang mengerikan kepadanya, mencuba memikatnya dengan penglihatan anak-anak perempuannya yang cantik dan malah mempersoalkan hak Siddhartha untuk mencapai nirvana. Mara adalah suara dalaman yang membisikkan, kamu tidak layak, kamu tidak akan berjaya, lebih baik kembali kepada kehidupan biasa. Dan cara perlindungan daripada Mara jauh berbeza daripada kaedah-kaedah sebelumnya. Dia tidak dapat dikalahkan dengan azimat atau ritual. Satu-satunya senjata melawannya adalah kekuatan dalaman. Buddha mengalahkan Mara bukan dengan bertarung dengannya, sebaliknya dengan hanya memerhatikan ilusinya, tidak menyerah kepadanya dan mengekalkan ketenangan. Oleh itu, perlindungan daripada Mara adalah melalui meditasi, kawalan diri dan kesedaran yang mendalam. Ini adalah kemenangan bukan ke atas musuh luaran, tetapi ke atas ego sendiri dan kelemahan diri. Akhirnya, kita sampai ke puncak perbincangan kita kepada sosok yang dikenali oleh semua, bahkan mereka yang tidak pernah mengambil tahu tentang mitologi, yang menjadi sinonim dengan kejahatan mutlak, Lucifer, atau juga dikenali sebagai syaitan. Dalam teologi Kristian, kisahnya adalah tragedi kejatuhan yang paling dahsyat. Lucifer, yang bermaksud pembawa cahaya, merupakan malaikat yang paling indah dan berkuasa. Kesombongan meracuni jiwanya, hasrat untuk setara dengan Tuhan, lalu melancarkan pemberontakan di syurga dan dihumban ke neraka bersama sepertiga daripada bala tentera malaikat. Sejak itu dia menjadi antagonis utama Tuhan dan umat manusia. Dia adalah penggoda, bapa penipuan yang menabur keraguan dan mendorong manusia melakukan dosa untuk merebut jiwa abadi mereka. Imejnya telah menjadi arketip kejahatan dalam budaya barat, simbol pemberontakan terhadap tatanan ilahi. Jadi, apakah perlindungan daripada putera kegelapan dan legionnya sendiri? Menurut kepercayaan, ia bukan terletak pada ritual sihir yang rumit atau azimat rahsia.
Senjata utama menentang kejahatan sentiasa dianggap sebagai keimanan yang ikhlas dan tidak goyah. Puasa, kehidupan yang saleh dan yang paling penting, kekuatan keazaman untuk mengenali godaan dan menolaknya. Dalam pertempuran ini, medan perang adalah hati dan akal budi setiap manusia dan perisai utamanya adalah kesucian niat serta kesetiaan kepada kepercayaan seseorang. Jadi, apakah sebenarnya benang merah yang menyatukan semua kisah ini dari Mesopotamia sehinggalah ke Ireland? Semua makhluk-makhluk ini, walau berbeza-beza rupa dan namanya, bukanlah sekadar cerita seram yang diceritakan untuk menakutkan anak-anak kecil pada waktu malam. Sebaliknya, ia adalah cara nenek moyang kita cuba menjelaskan dan menyusun dunia di sekeliling mereka. Sebuah dunia yang penuh dengan bahaya dan fenomena yang tidak dapat difahami. Penyakit yang datang secara tiba-tiba, kemarau yang memusnahkan hasil tanaman, kematian anak-anak, nafsu yang membinasakan atau bahkan sekadar fikiran jahat yang muncul di benak, semua ini memerlukan nama dan bentuk. Dengan cara inilah kekacauan mula mengambil rupa dan dengan rupa itu, manusia dapat mencari jalan untuk berinteraksi dengannya. Pazuzu, Lilith, Rakshasa, mereka adalah personifikasi ketakutan yang mendalam dalam diri manusia. Dengan mencipta kaedah perlindungan daripada makhluk-makhluk ini, manusia memperoleh sesuatu yang sangat penting, ilusi kawalan. Azimat yang dipakai di leher, doa sebelum tidur, upacara khas, semua ini memberikan harapan dan keyakinan untuk menghadapi hari esok. Ia adalah cara untuk berkata kepada kekacauan, aku melihatmu, aku mengenalimu dan aku punya cara untuk melawan imu. Pada akhirnya, perjuangan menentang makhluk-makhluk ini sentiasa menjadi perjuangan manusia dengan ketakutan, kelemahan dan ketidakpastian hidup itu sendiri. Dan kini, tibalah saatnya untuk pusingan tak terduga yang kami janjikan itu. Pernahkah anda perasan betapa nipisnya garis yang kadang-kadang memisahkan antara syaitan dan pelindung? Pazuzu yang menakutkan, yang imejnya digunakan untuk menghalau roh-roh jahat yang lain. Lilith, jelmaan syaitan yang dilindungi dengan azimat yang tertera. Nama-nama malaikat yang sebenarnya telah membuat perjanjian dengannya. Atau Mara, yang bukanlah musuh luaran tetapi musuh dalaman. Ini menunjukkan bahawa masyarakat purba memahami dunia ini jauh lebih kompleks daripada sekadar hitam dan putih. Mereka melihat kuasa, bukan semata-mata baik dan jahat. Syaitan boleh menjadi daya kucar-kacir yang boleh disalurkan ke arah yang betul. Pada akhirnya, semua syaitan yang berkuasa ini adalah cerminan diri kita sendiri, ketakutan, keinginan, keangkuhan dan perjuangan kita. Dengan mengkaji mereka, kita bukan sekadar mengkaji mitologi tetapi lebih kepada sejarah jiwa manusia. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika anda berminat untuk menyelami dunia legenda purba, jangan lupa tinggalkan like dan langgan saluran ini agar tidak terlepas episod baharu. Dan kini, soalan untuk anda. Syaitan manakah dari mitologi yang anda anggap paling menarik atau paling kurang dihargai? Mengapa? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Kami pasti akan sangat teruja untuk membacanya.